Hai, Assalamualaikum dan salam bahagia. Hari ini, jom kita masak kari ayam kuali besar. Hidangan yang sesuai untuk anggaran 10 hingga 12 orang. Bahan-bahan yang kita perlukan: potonglah cili merah dan cili hijau, hiris-hiriskan bawang merah dan juga halia. Untuk barang kisar, sediakan beberapa ulas bawang putih, beberapa potong bawang merah dan hirisan halia serta 3 sekawan. Siapkan juga kentang yang telah dipotong bersesuaian, kemudian sedikit lobak merah, dan siapkan rempah kari daging anggaran 4 hingga 5 sudu besar. Andainya ingin lebih rasa kari, boleh tambah. Dan untuk aroma, sediakan beberapa tangkai daun kari dan perisa tambahan cube ayam. Jom kita ke dapur. Mulakan dengan memerap 2 ekor ayam yang telah dibersihkan. Peraplah dengan serbuk kari, serbuk kunyit, serbuk cili dan sedikit garam dan perisa. Jangan dilupakan santan. Baiklah, mula-mula kita panaskan kuali terlebih dahulu. Apabila dah panas, curahkan anggaran 1 cawan minyak dan kita akan gorengkan daun kari dan 3 sekawan terlebih dahulu. 3 sekawan tu iaitu bunga lawang, buah pelaga dan juga kayu manis. Bila dah naik bau, kita masukkan hirisan bawang merah dan juga halia. Goreng sehingga garing. Jika anda ada buah tomato, anda boleh potong-potongkan tomato tu kecil-kecil dan gorengkan sekali. Tomato ni optional. Kebetulan tomato ada dalam peti sejuk, so saya masukkan aja. Apabila semua bahan dah garing, boleh terus curahkan ke semua serbuk kari tadi dan kacau cepat-cepat, takut dia jadi hangit. Kemudian boleh tuangkan anggaran setengah cawan air dan teruskan mengacau sehingga kita dapat tekstur yang likat dan pekat macam ni. Okey, dan kita boleh tuangkan ke semuanya ayam perap tadi. Tuang habis semuanya. Kemudian saya curahkan bawang-bawang kisar. Saya terlupa, sepatutnya bawang kisar kita tuangkan sejurus selepas kita goreng bawang hiris tadi. Okey, namun walau bagaimanapun tak mengapa, kita campurkan sekali dan insya-Allah dia akan bergaul dengan sebati dalam kari ini dan masak dengan sempurna. Kita yang buat dia, jangan bimbang. Bila bahan-bahan kita semua dah bercampur dengan sempurna, boleh masukkan lobak merah berserta dengan air supaya kari kita ada kuah. Sementara tunggu mendidih, bolehlah dikutip-kutipkan tangkai daun kari yang dah terlerai tu. Alhamdulillah, kari kita telah mendidih dan nampaknya ayam telah masak dengan sempurna. Saya akan masukkan 2 ketul cube ayam. Perisakan lagi dengan sedikit garam. Tak perlu terlalu banyak kerana di perapan ayam tadi kita dah letak garam. Perisakan lagi dengan sedikit cukup rasa. Kemudian bolehlah kita masukkan santan. Untuk sukatan kali ini saya gunakan 2 kotak santan. Saki-baki santan tu kita boleh campurkan dengan air, kocak-kocak dan tuang dalam kari untuk banyakkan lagi kuah dia. Bahan terakhir yang akan dimasukkan adalah ubi kentang. Masukkan ke semua ubi kentang dan tunggulah sehingga kari mendidih dan ubi menjadi empuk.
Dan untuk menstabilkan rasa, masuklah 2 keping asam keping dan kacau sebati sehingga masakan kita mendidih dengan sempurna dan siap untuk dihidangkan. Alhamdulillah, dah siap. Jom kita sediakan lauk kari ayam kuali besar kita untuk dibawa ke rumah bonda dan makan bersama sanak saudara untuk juadah berbuka puasa. Semoga perkongsian ini memberi manfaat buat anda dan kita bersama. Selamat mencuba. Jangan lupa sokonglah video ini dengan like dan subscribe serta kongsikanlah ilmu ini kepada rakan-rakan anda agar ia dapat memberi manfaat. Jumpa lagi. Terima kasih kerana sudi menonton Zilawati TV.